Banyak orang kata, betul ke orang lelaki ni ada pakai susuk? Sebenarnya dulu orang lelaki tak ramai pakai. Sebab mereka pakai pun lebih kepada untuk kebaya lah, tubuh badan, buat kerja dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ni, orang lelaki pakai bukan hanya untuk buat kerja, untuk angkat berat, untuk kebaya. Kebanyakan dah sama naik dengan perempuan dah. Lelaki pakai untuk nak tarik wanita, nak bagi kasih, nak bagi penunduk, nak bagi dengar cakap, nak bagi wanita tengok dia tu nampak handsome. Saya ni baru balik daripada buat rawatan kepada seorang lelaki yang pakai susuk di bahagian kening dia tu. Ada satu kisah, lelaki tu dia pakai susuk untuk dia nak dapatkan seorang wanita tu, sehingga dia dapat wanita tu dan jadi perkahwinan. Bila mana dah jadi perkahwinan, lelaki tu dia kena top up susuk tu untuk bagi kuat. Kalau susuk tu dah lemah, perkahwinan mereka akan bercerai-berai, akan berlaku pergaduhan dan pelbagai lagi. Dan wanita tu ada juga yang kes wanita tu bila susuk lelaki tu tawar, wanita tu jadi gila. Dia hiris tangan, dia buat macam-macam lah. Dia jadi macam tak sedar diri. Dia macam terkejut tiba-tiba kahwin dengan lelaki tu walaupun dah keluar anak seorang. Jadi macam video yang hampa tengok ni adalah seorang lelaki yang pakai susuk di bahagian kening tu untuk nak tundukkan wanita, nak buat pengasihan bagi wanita, kasih dekat dia, sayang, suka, bagi nampak handsome dan sebagainya. Sekarang ni lelaki dengan perempuan sama naik, ramai pakai susuk. Jadi golongan-golongan wanita yang di luar sana kena hati-hati. Nak berkahwin, nak bercinta, hati-hati, kena tengok juga. Sebab banyak dah lelaki sekarang ni pakai susuk. Yang ni satu di video ni, ada ramai lagi lelaki-lelaki lain yang saya buang susuk, yang dah handsome tapi tetap pakai susuk juga dekat poin-poin yang wanita selalu ramai pakai, di bahagian kening, mulut, dagu dan sebagainya. Jadi insya-Allah pakat-pakat share video ni, semoga ramai dapat manfaat, pengajaran dan iktibar. Dan kepada yang nak pakai susuk tu, jangan pakai susuk. Yang masih mengamalkan susuk, lebih baik buang susuk tu sebelum nyawa tercabut dari badan dan berlaku perkara-perkara pelik kepada diri serta keluarga. InsyaAllah jumpa lagi di video yang akan datang.